Assalamualaikum. Okey, hari ni nak unboxing cover set Y16 yang pertama. Yang pertama yang saya nak lekat stiker lah. Sebelum-sebelum ni tak pernah lekat lagi lah untuk model Y16 ni. Ini baru ambil daripada rumah bos saya, ND Garage 89. Dia order semua 10 set, tapi yang sampai 2 set sahaja. Okey, ni dia punya inner dia, inner tepi. Oh, panjang dia punya inner dia. Okey, inner. Nak buka dada dia dulu. Ni tepi. Okey, yang ni dia punya dada depan dia. Yang ni warna biru. Kalau yang sebelum ni GP edition lah. Kalau biru ni kan. Oh, okey. Ni dia punya dada V depan dia. Belakang dia macam ni. Okey, banyak gambar kat depan. Dia punya biru GP ya. Ada 2 set. Katanya dah ada tuan dah dua-dua ni. Siapa-siapa yang nak order boleh je order dekat link Shopee. Saya letak link Shopee dekat bawah ruang description ni. Boleh je nak order dekat ND Garage 89. Tapi buat masalah ni stok yang Y16 ni cuma ada 2 ni saja lah. Yang lain tu tak ada lagi. Dia punya cover dia semua kecil-kecil. Dia punya stiker pun kecil-kecil je. Okay, yang ni cover tepi dia. Mari kita buka satu cover tepi. Tadi kita buka cover depan dada. Yang ni cover tepi. Dia tak macam Y suku lah. Macam cover set Y suku. Dia bentuk apa? Tepi dia ni bentuk dia lebih besar. Macam ni dia punya part dia tu kecil-kecil tapi banyak. Macam Y suku kiri kanan, depan belakang tu dalam beberapa set je. Yang ni banyak, dia punya pecahan-pecahan part yang kecil tu banyak. Yang ni untuk cover tepi lah. Cover tepi ni signal dia. Dia punya emblem kat sini. Saya nak study dulu dia punya tempat nak letak stiker dia. Stiker dia mana? Mari kita tengok stiker dia. Oh, ni dia punya spoiler lah. Spoiler belakang dia. Spoiler dia besar. Oh, kemas. Ni dia punya spoiler dia. Itu dia. Warna matte black. Okey, dia punya stiker dia macam ni je. Betul ya. Exciter GP edition. Ni bahagian depan dia. Dia punya stiker dia kecil-kecil macam ni je. Dia tak ada part yang besar. Lalu macam Y suku satu part besar. Okey, macam ni kecil-kecil aja. Yang ni stiker ni untuk 2 cover lah. 2 cover set. Okey. Saya nak lekat stiker dulu. Saya nak pasang. Okey lah. Ni dah perasing dah semua. Dia punya part Y16 no. Dia punya part dia tu kecil-kecil. Ni saya cuba cantum lah. Dia punya inner tepi. Kalau macam Y suku, inner tepi yang bawah tu kecil je. Yang ni dia bagi yang ni besar. Tu dia cara cantum dia. Jenuh juga ni nak study dia punya partition dia ni. Okey, yang ni dia duduk macam ni. Cover tepi. Dia ada soket macam tu je. Kalau soket masuk macam tu je. Okey. Dia punya ngam-ngam soket dia. Okey. Lepas tu dia ada lah skru apa semua ni kan. Cuma saya letak sementara macam ni. Kita nak lekat stiker. Bila lekat stiker jadi keadaan dia selari lah. Kalau kita tak cantum macam ni, lekat stiker, orang kata apa, tak sama lah dia punya kedudukan dia. Yang ni untuk inner tepi. Okey, yang ni dada depan yang tunjuk tadi. Yang ni asalnya ekor belakang tu kot, yang 3 segi tu. Yang ni dia punya fairing depan. Dia punya depan sekali fairing dia besar lah. Yang ni part untuk belakang. Dia duduk, dia cantum di inner ni terus. Yang tu masuk dah. Dia macam main Lego ni. Kena cantum-cantum pula. Tak apalah. Lagi kita try cantum. Saya nak cantum apa nak pandai. Cuma lah ni nak tahu kedudukan cover je. Sebab kita nak lekat stiker tak mau bagi dia sengit lah kalau boleh kan. Contoh yang depan ni lah. Belakang ni kita tak anti sangat lah.
kedudukan depan. Tapi cover dia main sekali aku tu. Dah siap dah ni separuh biji motor untuk cover sebelah kiri. Dia main tu. Ni untuk cover Y16. Jom. Saya nak lekat stiker lah. Yang ni nak tahu gambaran dia, kedudukan dia. Daripada inner ni boleh cantum untuk kiri kanan. Okey. Part yang mula yang paling senang, tak mau bagi sabuk benda bawah ni banyak-banyak. Saya nak plekat stiker di dada V dulu. Plekat di dada V. Lepas tu simpan dulu, aku tak mau bagi sepoh-sepoh bawah ni banyak-banyak. Jom kita lekat di dada V dulu. Okey, ni bahagian dada V. Yang ni cover set ni daripada Vietnam lah. Okey. Ni dia duduk kat sini. Yang ni duduk macam tu. Dia duduk sebelah kiri. Okey, mari kita lekat part ni dulu, lepas tu kita letak sebelah. Okey, siap satu part lah. Dia nak boleh siap satu part ni pun jenuh juga lah. Okey, yang ni dada depan V. Dia ada 155. Sebelah kanan 6 stick. Yang ni ada petak-petak tu. Saya tengok dari YouTube lah, sumber rujukan YouTube Vietnam. Sebab cover set ni daripada Vietnam, original. Original daripada Vietnam. Dada V. Okey. Ini dia. Yang ni sebelah kanan. Tengah ni ada petak-petak. Yang sebelah kiri dia ada 155. Okey, siap. Satu part. Okey, siap satu part bahagian sisi emblem dia ada di bahagian tu, stiker Yamaha. Ni plastik dengan alas stiker saya tak cabut lah, saya tak buang. Sebab bos takut galak ke apa kan. Jadi saya tak buang. Okey, yang ni satu part ni di bahagian sisi daripada depan sampai belakang. Daripada inner cantum bahagian ekor belakang tu, satu tepi, depan. Pasang dia lebih kurang macam ni lah. Okey, stiker Exciter GP, ada lambang petak tu. Ni BVA 155 dengan Yamaha. Okey, dekat Yamaha ni boleh buang lah dia punya stiker ni. Dia alas dia ni. Tu dia alas ya. Saja saya tak buang lah. Okey, kita protect dia punya stiker sampai dekat tangan tuan dia. Nanti tuan dia koyak lah alas stiker. Okey, jom kita pasang lagi 3 part. Nak habis satu part ni pun jenuh juga. Okey, baik, jom layan.